Alright guys, nampaknya ramai yang tanya soalan macam ni. Sebenarnya untuk setiap video, saya dah sertakan link sekali dah untuk produk. So korang boleh tengok kat sini. Nampak tak? Yang warna kuning, ada logo kuning tu. Lepas tu dia ada tajuk tu. Itulah link untuk produk. Jom kita try tekan. Ni saya punya phone dan kita tekan dekat link sini. Okey, nampak tak? Naik terus produk yang ada kat dalam video tu. Jadi kat sini korang dah boleh tengok harga. Okey, dekat sini korang boleh turun bawah dan korang boleh bacalah apakah description untuk produk tu. Kemudian dekat bahagian bawah ni korang perasan tak? Tu ada add to cart yang mana korang boleh masuk dalam barcode dan korang boleh beli kemudian, ataupun korang nak terus beli terus ni, buy with coupon ni. So sekarang ni ada free shipping kat TikTok. Katakanlah korang tak boleh nampak link yang macam ni, itu maknanya TikTok korang kena update. Ataupun kemungkinan yang kedua, TikTok masih lagi belum bagi fungsi tu dekat korang. Jadi kalau korang tak nampak link yang macam ni, apa korang nak buat? Korang pergi dekat profile saya ni, kemudian korang tekan dekat tab shop ni. Okey, setelah korang tekan, nampak ada macam-macam produk dekat sini yang saya dah letak. Dan basically produk-produk yang ada kat sini adalah produk-produk yang saya masukkan ke dalam video saya. So korang boleh tekan lah. Contoh nak beli flashlight ni. Alright, so kita pun boleh tengok dan beli. Ataupun mungkin nak beli power bank yang ada jumper dan juga pump tu. Alright, kita tekan dan kita boleh tengok description dan kita beli kat situ. Alright guys, so jangan lupa update TikTok korang.